Ada majikan tolak allowance lepas penguatkuasaan gaji minimum RM1,700 diserbu penguatkuasa. Dia dari pukul 12 jam 1,700 je. full time ada. Tak bayar Selepas diperiksa, masih ada lagi majikan yang bersikap tidak telus dalam menggaji pekerja susulan penguatkuasaan gaji minimum RM1,700. Perkara itu didedahkan Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Timbalan Menteri Sumber Manusia selepas melakukan spot check bersama Jabatan Tenaga Kerja di sebuah pusat beli belah di Cyberjaya. Menerusi program yang dilaksanakan itu, didapati ada pekerja yang perlu bekerja hingga 12 jam tetapi tetap menerima gaji minimum RM1,700 tanpa bayaran overtime atau allowance. Menurut Abdul Rahman, apa yang berlaku itu adalah tidak patut dan perlu diubah oleh majikan. Dia dari pukul 12 jam 1,700 je. full time ada. Tak bayar RM13 tadi bayar. RM13.5. Okey. Jangan dah tunggu lah. Jangan jaga topik tu lah. Lepas kita buat satu Malaysia tu tak. Habis. 12 jam 1,700 je. Full time ada. Tak bayar Kita minta Tauki datang pejabat lah untuk kita buat samaan pasal overtime tu tak ada tu. 1,700 tak cukup. 1,700 untuk 8 jam, 7 jam setengah. Tempat kita dah tengok operasi seluruh negara secara besar-besaran berkenaan dengan gaji minimum. Dia laksana dalam phase ni, dia laksana 1,700 tetapi dia potong daripada allowance. Ini tak betul. Maknanya kita nak 1,700 minimum, allowance itu tetap kekal. Biar semua mematuhi. Mungkin kita beranggapan, mungkin kefahaman dia masih perlu juga dapat nasihat daripada kita. Kita kena ambil juga win-win situation.